Okey, baik. Dalam masa 1 minit, 2 minit kita boleh mula. Masuk bang. Boleh masuk ni. Sikit Pak Muda ni. Masuk ni. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okey, pada petang ni kita bersama Puan Ratna Asri, tuan, untuk bicarakan buku yang ditulis dan disusun oleh Puan Ratna Asri, iaitu Asis Sakinah Menyulam Kehidupan. Okey. Ini adalah kuliah rakyat yang kedua yang kita jalankan di toko buku rakyat. Okey. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan boleh kemukakan di online. Okey, puan. Okey, jadi pada petang ni santai saja. Santai seperti mana kuliah-kuliah kita sebelum ni yang dijalankan di toko buku rakyat. Sebelum ni pada bulan 1 kita bersama dengan Pak Raja Ahmad Aminullah. Okey, kemudian pada sesi kedua kita jalankan selepas puasa, selepas raya, iaitu pada kali inilah, bersama dengan Puan Ratna Asri, anak perempuan kepada Datuk Asri Muda, bekas Menteri Besar Kelantan, juga API, saya dipahamkan API, Angkatan Pemuda Insaf, juga salah seorang bekas Presiden PAS. Betul kan? Okey, saya pun tidaklah banyak mengetahui tentang Asri Muda. Saya sebut Asri Muda terus puan. Ya, Saya sebut Asri Muda terus. Saya tidaklah banyak mengetahui tentang beliau, melainkan antara saya ingat antara episod penting ataupun episod yang agak climax, iaitu ketika dalam satu muktamar ke? Ya, Muktamar di Dewan Bahasa. Dewan Bahasa, yang mana ada ketika itu dalam ombak revolusi Iran teriakan dan pakaikan marakba, betul kan? Betul. Itu antara, dan dulu masa saya di kampus dulu, saya rasa saya pernah membaca atau membelek lah buku warna hijau betul. Ni tulisan ayah puan lah. Ya. Kan? Apa tajuk dia? Saya lupa. Meniti Arus. Warna hijau itu. Jadi kita sekurang-kurangnya yang saya tahulah ada 2 lah buku tentang Asri Muda, iaitu yang saya tahulah, mungkin puan boleh tambah nanti. Itu Meniti Arus warna hijau itu, memori dia, juga Asri Sakinah ini, yang ditulis dan disusun oleh Puan Ratna Asri. Tajuknya buku ni ialah Asri Sakinah Menyulam Kehidupan. Okey. Mungkin saya tanpa buang masa, saya bagi dulu pada Puan Ratna Asri untuk nak kita kata breaking ice dulu lah untuk buku ni. Nanti saya bagi soalan kemudian. Kalau ni saya, maknanya lepas ni kalau Puan dah berhenti, saya bagilah soalan. Okey.
Okey, kita tanpa buang masa, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih pada Tokoh Buku Rakyat kerana mengundang saya untuk Puan terus cakap dulu ya. Saya cek dulu. Suara clear tak? Puan terus cakap. Okey. Mengundang saya untuk membincangkan tentang Asri Sakinah Menyulam Kehidupan. Sebenarnya banyak orang bertanya kenapa saya menulis buku ini dan tidak tokoh-tokoh yang banyak menulis tentang biografi ya. Tapi saya merasakan bahawasanya menulis buku tentang orang yang paling rapat lah, yang paling mudah untuk menilai apakah seseorang itu kenal pribadi seseorang ataupun kenal rapat apa yang telah terjadi dan kejadian yang telah berlaku sebelumnya. Kenapa saya tulis buku ini, iaitu kerana kurangnya pengetahuan tentang tokoh-tokoh perjuangan, terutama sekali tentang perjuangan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, apalagi untuk anak-anak muda sekarang yang kebanyakannya tidak berminat dengan buku, tapi lebih berminat dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan buku, walaupun mereka mempunyai pandangan yang jelas ya. Jadi pertama saya menulis buku ini kerana untuk generasi Asri Sakinah sendiri. Sebenarnya untuk generasinya, saya ada beritahu dalam prakata, iaitu anak saya sendiri waktu tu umur 6 tahun bertanya pada saya atuk tu siapa sebenarnya, dan dia pernah dengar yang atuk tu seorang orang besar, dan bagi anak kecil orang besar itu ialah seperti yang dia faham sultan dan orang-orang yang mereka melihat di TV, bagaimana orang-orang besar yang disiarkan dalam TV ataupun dalam YouTube dan sebagainya ya. Jadi saya merasakan alangkah ruginya kalau saya tidak menulis. Anak saya, cucu, apalagi cicit generasi akan datang tidak mengenal siapa itu datuk mereka, apalagi orang luar ya. Orang luar daripada keluarga Asri muda mungkin tidak mengetahui. Dan saya berjumpa juga dengan beberapa orang yang tidak kenal pun siapa Datuk Asri, terutama orang muda lah yang tidak berjuang, yang lahir setelah tahun 80-an. Kalau yang muda waktu 80-an, mereka kenal peristiwa Marakbah dan sebagainya. Ini yang paling muda. Jadi inilah kenapa saya menulis buku ini. Dan saya ingin memberitahu bahawa saya menulis bukan biografi. Saya menulis apa yang saya ingin tulis, dan saya ingin pendapat orang lain. Maka itu dalam buku ini ada beberapa penulis yang saya kenal, dan saya minta untuk menulis tentang arwah Datuk Asri ini ya. Dan jadi buku ini supaya terutama anak muda lah. Saya melihat anak saya, dia kalau membaca buku yang terlalu detail, terlalu terperinci, mereka agak tak berminat. Jadi saya membuat buku ini dengan bab-bab yang pendek, yang mudah dipahami, dengan satu peristiwa. Jadi bukan banyak peristiwa, jadi lebih mudah. Jadi apabila anak-anak saya membaca, mereka faham, oh ini ceritanya yang ada kaitan. Dan semoga buku ini dapat dibaca oleh orang muda lah, terutamanya untuk mereka mengetahui siapa itu Asri muda. Dan sekarang ini memang banyak yang tidak tahu ya, ramai yang tidak tahu, kerana nama itu kurang ditimbulkan kembali. Tapi kalau melihat sejarah, kalau bertanya kepada orang-orang yang mengetahui sejarah, terkenal jugalah pada zaman tersebut. Okey, kita santai je puan lah. Kita santai je. Abang Farouk kalau nak join, nak tanya soalan, silakan. Okey, jadi masa peristiwa Marakbah itu puan
umur berapa? Kalau Oh, poin. itu saya dah ini. Saya baru melahirkan anak saya Oh yang dah. pertama. Oh dah ni dah. Oh bukan puan berkeluarga. kecil lagi. Oh. Tidak, Oh. tidak, sudah. Saya sekarang dah 70 tahun. Okey. Jadi saya tahu peristiwa itu. Waktu Marakba itu saya memang tidak pergi ke dalam bahasa. Masa tu puan sudah kerja di DBP? Waktu tu belum. Belum. Saya belum pergi. Saya tidak pergi waktu tu, tapi adik saya pergi dan pulang dengan menangis dengan sedihnya ya. Jadi menceritakan hal itu saya memang rasa bagaimana kalau orang buat pada bapa kita sendiri ya. Merasakan hal itu. Dan setelah bapa saya kembali ke rumah, bapa saya tu sedih sekali. Saya ingat sebab saya tak pergi sebab saya dah pantang. Okey. Saya ingat ya. Kalau tak puan akan pergi? Pergi. Saya memang selalu pergi. Setiap tahun? Kalau saya ada di Kuala Lumpur, saya memang pergi. Okay. Dan saya merasakan kalau dari segi bahasa kasarnya memang kurang ajar lah. Bahasa kasarnya. Dan itu sangat sedih rasanya. Inikah balasannya bagi saya lah kan. Bapa saya sangat sedih pada waktu itu. Mereka telah mengata, mengkeji dan seperti yang bapa saya memberitahu bahawasanya seperti pengaruh Iran, revolusi Iran itu sangat kuat dan tingkah laku mereka pun sama. Saya ada gambar dan orangnya sekarang saya kenal lah, ada orang yang sekarang dah jadi orang besar lah. Berdiri atas kursi dengan mengangkat tangan yang mengatakan Marakba asri. Baik, terima kasih Puan. Kepada penonton juga yang menonton lah pada petang ini, jika ada soalan seputar tajuk Asri Muda, dalam buku ini saya tidaklah boleh mengandaikan semua telah mendapatkan buku ini, tapi kalau ada yang telah mendapatkan tanya tentang tajuk ini dialukan ataupun juga berkaitan Asri Muda, saya ingat boleh Puan ya. Jadi masa tu puan sudah ni ya, sudah melahirkan anak masa yang ketika peristiwa tu lah. Jadi ayah puan ada Datuk Asri ada cerita apa-apa ke? Ataupun tidak. Waktu tu orang ramai di rumah. Rumah tu di nombor 10 Jalan Lorong Titi Bangsa semua, dekat Tasik Titi Bangsa tu. Rumah kami memang selalu ramai. Sampai kami memberitahu bahawa rumah ni ada restoran kita. Setiap orang datang memang makan lah, makan nasi, apa semua, apa yang ada di rumah kita makan, semua makan. Jadi memang selalu ramai. Jadi kami pun anak-anak tidak bertanya, tapi kita tahu ceritanya dan kita tahu betapa sedihnya bapa dan ibu saya lah waktu itu. Tapi kejadian tu memang sangat-sangat melukakan hati kami lah. Jadi Datuk Asri tak cerita apa-apa? Tak cerita. Lepas tu baru dia cerita sedikit yang dia cerita. Tapi dia mungkin arwah faham bahawasanya kita difaham apa yang telah berlaku. Saya tengok dalam buku ni, saya untuk makluman puan, saya pun belumlah membaca semuanya ya, tapi beberapa bab awal saya telah tengok lah ya. Ditulis dalam pelita bahasa ya. Tapi tulisan dalam pelita bahasa ni selepas itu ya, selepas ni peristiwa Marakba lah. Ya, selepas tulisan awal-awal ni adalah satu kenangan selepas daripada peristiwa Marakba. Ya. Maka saya ambil artikel daripada pelita bahasa. Bapa saya dilantik sebagai penulis khas di pelita bahasa, tiap bulan ada. Jadi saya ambil beberapa ni supaya masyarakat tahu bapa saya tu berjuang tu bukan masuk PAS, bukan, tapi berjuangnya dari awal lagi, dari muda lagi, sebelum berkahwin lagi, dari zaman belum merdeka, belum kahwin, dan bagaimana bapa saya dari Perak terus pergi ke Kelantan untuk menaikkan lagi PAS tu. Pertama kali tahun 59 PAS menang di Kelantan itu ya, dan banyak lagi perkara-perkara tu. Itu saya ingin
pembaca melihat bagaimana situasi waktu tu, bagaimana pergi kempen waktu tu, dan saya sebenarnya waktu kecil-kecil dulu tahun 60-an, saya sering mengikuti ibu saya. Ibu saya ni penceramah, pensyarah juga. Sebenarnya ibu saya lebih bersemangat kalau berceramah ya. Jadi saya selalu ikut ibu saya. Saya melihat bagaimana berkempen dari rumah ke rumah, bagaimana ceramah yang dihadirkan, dan itu memang pengalaman betul bagi saya. Dan mungkin kerana saya tak masuk politik lah, tapi saya memang kalau untuk beri ceramah tu memang selalulah ceramah yang lain, bukan tentang politik. Ya. Jadi ketika itu, okey, saya pun dah lupa ya, pada Marabah tu tahun bila Puan? Tahun 82. Maknanya beberapa tahun selepas Revolusi Iran ya. Puan, bukan beberapa bulan lah. 79. Puan sendiri ahli PAS ke pada tu? Tidak, saya tak pernah masuk. Tak pernah masuk. Tidak pernah Maknanya masuk. Puan pergi ke muktamar sebelum ni sebagai anak lah. Sebagai masuk-masuk begitu. Masuk begitu sajalah. Ya. Jadi kalau kita tengok situ, kalau mungkin saya tak boleh teka ya orangnya siapa. Orangnya yang Marabah tu. Boleh sebut ke tak boleh? Tak payahlah. Kalau sebut semua orang tahu. Semua orang tahu lah. Banyak orang yang tahu. Orang yang waktu saya bertemu dengan Profesor di UPM, dia waktu tu dia kata dia di Universiti Naya, dia ikut jugalah. Dia tengok sendiri, dia sebut nama satu persatu kan. Jadi saya melihat dari situ, saya kata ya biarlah mereka sendiri sekarang mereka tahu bagaimana perjuangannya ya. Dan itu sebenarnya dalam hal ini kan, di akhir-akhir sebelum bapa saya meninggal, dia memaafkan semua. Dia beritahu Puan? Dia bagi tahu. Saya yang sampai sekarang ni masih terbuku hati. Tapi bapa saya, dia maafkan semua orang yang telah fitnah, yang mengata dia. Fitnah tu macam-macam. Dalam buku ni pun ada semua orang yang tu dia maafkan semua. Dia kata kalau dia nanti di akhirat lebih mudah. Jadi tidak menunggu orang yang telah mengata, mencercanya, memfitnahnya. Tapi bagi saya, saya melihat orang yang kata Marabah tu ya, saya lihat dia betul-betul. Saya lihat dia, saya tak boleh terima. Sampai sekarang saya tak boleh terima, dan saya tak mahu berjumpa. Kalau saya sendirilah, saya tak tahu kenapa. Saya merasakan benda tu terlalu orang kata kasar lah. Mereka ada cari balik Puan yang tokoh-tokoh itulah, ataupun orang-orang itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi adik saya menceritakan waktu ada satu majlis gitu, apabila dia tahu adik saya ada di situ, dia ingin berjumpa dengan adik saya. Untuk apa tak tahu? Tak tahulah, dia jumpa. Lepas tu dia adik saya senyum-senyum aja lah. Kita tahu sebab adik saya yang tu pergi dan melihat sendiri waktu peristiwa tersebut. Jadi adik saya senyum je lah, takkan nak lari kan. Jadi senyum je waktu tu. Jadi tapi kalau saya pun saya tak boleh berjumpa. Saya melihat bagaimana dia tidak boleh mengawal perasaannya, dan perasaan dia benci sekali, padahal dia tidak rapat dengan arwah saya tak pernah lihat dia di rumah. Di Titi Wangsa itu. Sebab biasanya kalau ada apa-apa, banyak orang datang. Saya tak pernah jumpa dia. Orang lain banyak saya jumpa, dia tak pernah jumpa. Tiba-tiba muncul nama dia dengan Marabah dan sebagainya. Okey, saya ada banyak soalan Puan. Tapi dia tak begitu tersusun sekarang ni. Okey, kita cuba ni ya. Saya tengok apa yang berlaku tu adalah berlaku satu ombak besar di dunia, iaitu Revolusi Iran. Kalau sebelum tu ada Revolusi Rusia di Bolshevik, ada kesan juga dekat Nusantara ni. Ada wujudnya Parti Komunis. Sebelum tu tak wujud. Jadi wujud. PKM pun wujud selepas tu. Jadi bila ada Revolusi Iran, ombak dia sampai ke tanah air kita.
Jadi sebelum tu kita dalam naungan ataupun dalam era nasionalisme, baik Dr. Burhanuddin sampai ke Dato' Asri, dan kemudian bila revolusi Iran datang, berlakulah satu perubahan ideologi. Cuma mungkin mungkin yang saya tak tahu lah ni dalam kes Puan ni, dalam kes yang berlaku terhadap Dato' Asri ni, Puan tidak setuju perlakuan itu yang dilakukan oleh ahli-ahlinya, ahli-ahli PAS itu, ataupun terhadap ideologi yang tengah datang, ideologi baru itu. Maknanya revolusi Iran tu lah, kita namakanlah sebagai ideologi lah. Maknanya kita tak adalah kata Syiah, kita katalah revolusi Iran tu kan, sebab saya tak rasa lah semua orang PAS yang join semangat tu dia semua jadi Syiah. Saya rasa begitulah. Saya rasa dia orang ni semangat berkobar-kobar lah revolusi Iran kan, menumbangkan Shah Pahlavi, Khomeini semua. Jadi Puan sendiri secara peribadi, dan mungkin juga kalau Dato' Asri ada cerita, dia tidak setuju terhadap ombak ideologi itu, ataupun perlakuan itu, ataupun kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Baik. Sebab saya melihat ombak atau daripada Iran itu, saya melihat itu sangat revolusi yang di negeri mereka, di negeri kita lain. Kita orang Melayu, kita ada adat sopan, ada istiadat dan sebagainya, dan kita beragama Islam. Satu yang kita lihat di sini, mereka tidak ada akhlak Melayu di sini. Akhlak mereka, saya rasa kalau Arab pun saya rasa tak betul juga. Sebab akhlak yang bagus itu ialah bukan secara begitu, tetapi secara berbincang, bermesyuarat. Kalau tak suka, tak apa. Jadi kalau begitu menaikkan semangat mereka kena Iran, itu bagi saya satu yang menyalahi dari segi tata adat kita dan tata istiadat kita. Saya waktu setelah itu, saya pernah mendapat undangan daripada Iran, iaitu ada festival bahasa. Dan dia undang saya. Saya kata, Iran, tak apalah, saya tak nak pergi lah. Open untuk bentangkan lama lah lepas tu. Lama dulu waktu saya kerja. Tak payahlah, saya kata. Saya waktu tu memang masih imbasan maba tu lah. Imbasannya. Jadi mereka tidak melihat hal itu. Mereka menaikkan amarah tu seperti orang, apa dalam Melayu kata orang yang amuk. Amuk itu. Perkataan amuk itu. Jadi mereka tu seperti orang yang mengamuk, yang meluahkan perasaan. Padahal kita ada. Dan itu bukan ciri-ciri dalam Islam. Jadi itu ciri-ciri orang yang ingin menguasai dengan perasaan yang mengajak orang membenci. Kalau kita membenci orang, kita tidak perlu mengajak orang untuk membenci seseorang itu. Tapi kita lihat apa yang telah mereka lakukan. Mereka tu tak tahu sejarah, bagaimana sejarah PAS ditubuhkan, bagaimana sejarah PAS Kelantan, bagaimana sejarah PAS Malaysia. Mereka tidak tahu. Dan mereka, saya diberitahu oleh ada seseorang yang mengatakan bahawasanya sebenarnya setelah revolusi Iran akhir tahun 90-an itu, mereka sudah mulai bergerak. Tapi bergerak untuk menjatuhkan bapa saya sehinggalah tahun 82. Sudah mulai bergerak. Tetapi bapa saya ini tidak mempercayai hal-hal yang begitu Bapa saya kata tak adalah, takkanlah sampai macam tu sekali. Kita ada musyawarah, ada apa, kita berbincang. Kalau tak setuju tak apa, saya boleh tarik diri Sebenarnya bapa saya dah tak mahu dah waktu tu. Ada 1 tahun lagi kalau tak silap saya tinggal. Bapa saya dah memang tak nak jadi yang dipetua. Dulu bukan nama presiden yang dipetua. Yang dipetua. Presiden ni waktu jadi naik presiden. Jadi sudah mau mengundurkan diri. Sebab ibu saya sebagai ketua Dewan Muslimat PAS dah mengundurkan diri. Jadi memang sudah waktunya lah mau mengundurkan diri. Jadi mereka ini orang yang tidak sabar. Tidak sabar dan
Saya melihat akhir-akhirnya kalau orang kata ada, kalau kita buat jahat balasannya jahat. Kalau dalam agama Hindu karma, ya. Kalau kita ada yang lain kan, ada dah pembalasannya. Okey, sebelum saya tak nak puan cakap tu. Okey, bila puan cakap karma ni kan, saya sukalah kita, maknanya apa puan cakap tu, tak tahu lah kan ada kena yang saya nak cakap ni tak, sebab saya tengok budaya PAS ni akhirnya dia membawa ke situ kan. Dia kalau gaduh betul. Dia kalau ada apa isu atau perbezaan, memang berantakan lah. Orang Indonesia punya bentrok. Dia bentrok betul. Jadi kita tengok macam kalau lah saya boleh sambung ayat karma tadi, bila saya sendiri pun tidaklah tahu secara spesifik siapa orangnya. Cuma ada, saya rasa masa puan sebut tu ada nama Husam mula-mula lah. Dalam buku tu lah, saya hanya baca sebut Husam kan. Tapi dalam dalam muktamar PAS yang keberapa saya dah tak ingat, sebelum wujudnya amanah, ketika Mak Sabu untuk nak bercakap, mikrofon dia diambil dan orang pun bangun. Jadi cara, mungkinkah ini adalah, yalah, kita orang penyokongnya akan melihat bahasa sekarang dia orang panggil ni lah, orang panggil walauna. Bahasa orang dia orang panggil itu Tamar 2015 tu yang di Palas. Dia orang kalau geng yang belah mereka sekarang mereka kata ini semua panggil walaulah. Tapi kalau mereka imbas balik, ini adalah benda yang dulu kamu pun pernah buat juga terhadap pihak yang lain. Mungkin puan boleh sambung? Banyak kalau kita lihat. Banyak kita lihat. Tapi saya tak maulah sebut seorang. Tapi dia akan berlaku juga kan. Bila puan dah sebut orang kan. Kalau kita nak cakap sejarah kan macam waktu itu waktu mereka marah, salah satu yang mereka marah lah yang bukan itu, kerana bapak saya banyak melantik yang seseorang yang mempunyai pengalaman yang tinggi gitu ya. Pengalaman yang tinggi, yang ada ilmu lah gitu. Jadi kebanyakan mereka bukan lulusan daripada Timur Tengah gitu. Itu salah satu kemarahan juga saya lihat di situ. Saya sebelum saya lupa, saya ingat saya kata kenapa Abah buat majlis musyawarah tu. Majlis itu yang akhirnya yang melempar batu kepada bapa saya kan. Ulama-ulama ni yang melempar. Sebenarnya mereka bukan ulama, mereka menamakan diri mereka ulama ya, melempar. Kata bapa saya kata dia membuat satu majlis musyawarah itu, satu badan, kerana parti Islam ni, nama pun parti Islam. Kalau apa-apa yang kita akan keluarkan, kita bawa ke mereka supaya mereka melihat betul ke tidak, lihat dari segi hukum syar'i betul atau tidak. Bukan untuk mereka masuk terjun terus kepada politik, tapi mereka menasihati. Kalau ada ayat-ayat yang betul, inilah ayat yang betul. Bukan untuk terjun langsung. Kerana bapak saya kata mereka tak boleh terjun langsung. Sebab mereka kalau mereka terjun langsung sebagai orang politik, mereka akan dikata-kata. Oh, itu lebay inilah, ini waktu semua akan dikata-kata. Jadi yang orang nak mengata, nak apa, biarlah kami ahli politik betul yang maju ke depan. Jadi mereka di atas sebagai penasihat, yang mana tak betul boleh tahu. Tapi akhirnya mereka berkali melihat, oh, jadi ahli politik ni sonok kan, disanjung-sanjung. Apalagi sekarang ni kan banyak boleh kaya, boleh apa. Dia tak kira orang pendidikan mana pun, kalau melihat kekayaan tu kan sonok duniawi. Jadi mereka terjun langsung. Kita lihat sekarang bagaimana masyarakat pun mengata, oh ini mereka ni dah jadi duniawi. Lebay ni dia begini, tapi kaya gini, macam-macam lah. Jadi mereka menerima umpatan daripada masyarakat. Bapak saya tak mahu yang tu. Mereka ni mahu diangkat tinggi supaya jadi penasihat yang betul. Tapi sekarang mereka terjun sendiri sebagai ahli politik. Jadi begitulah, kalau ahli politik ni memang siapa pun boleh kecam. Ini mula-mula majlis musyawarah tu. Masa ni puan, kalau puan ingat lagi, masa ni sudah timbul ke idea politik suku, agama suku ini? Yang PAS ni akhirnya
popular dengan benda tu kan. Maknanya dah makin lama makin keras dia, ekstrim dia. Pada masa ayah puan, adakah benda ni ada? Tak ada. Sebab bapak saya tu dia agak nasionalis ya. Oh, ya. Kalau lihat tulisan dia, bagaimana dia berjuang dulu, agak nasionalis. Dan tapi nasionalis yang Islam. Jadi berpandukan Islam. Maka itu kalau ingat lagu PAS kan. PAS ada lagu dia tau. Lagu masa zaman ayah puan. Bapak saya yang cipta nama lagu tu digubah oleh siapa? Terkenal jugalah di Kelantan tu, tentang lagu PAS. Lagu PAS tu berjuang untuk agama dan bangsa. Tapi itu lagu tu memang irama mas. Irama yang orang kata irama yang mas, yang menaikkan semangat. Tapi bila saya dengar terakhir lagu tu, walaupun seni kata dia telah diubah, lagu tu jadi irama nasyid. Jadi bukan menaikkan semangat, dah ada irama nasyid lah. Jadi bukan irama rentak mas yang kalau kita lihat lagu perjuangan apa semua kan, jadi dah jadi lagu nasyid. Jadi ini juga dilihat dari segi bagaimana mereka itu membuat perkara-perkara yang berkaitan, semua nak masukkan sumber di dalamnya, tapi tidak tak dapat ya. Tapi politik dia memang kejam puan setuju tak? Betul. Dia kejam. Sebab dia bila kawan, dia kawan betul. Bila dia benci, dia akan habis terus. Dia bukan setakat berlaku pada PAS, berlaku pada UMNO Barisan Nasional pun. Betul. Bila Mahathir sayang pada Anwar, sayang betul. Bila benci betul. Jadi bila saya tengok, pada satu era adalah era PAS tu adalah era nasionalis, dibawa daripada zaman Burhanuddin. Sebelum tu lagi sebelum zaman Merdeka lagi. Kemudian bila dah berakhirnya era ayah puan, era Yusof Rawal, ayat dia yang saya ingat lagi adalah menggempur pemikiran Asobiah. Dia memang dia nak habis betul lah macam. Sedangkan dia macam ni, dia macam tak ada. Saya pun tak adalah pergi ke pejabat PAS. Dulu adalah, dulu lama lah, tapi saya tak tahulah. Kalau macam di pejabat UMNO, dia orang ada dekat dinding tu ada mural. Mural tu pemimpin dia lah. Dia on. Saya tak pasti PAS ada tak benda tu kan. Maknanya katalah dia ambil Presiden PAS, Burhanuddin, kemudian Datuk Seri sebelum tu ada lagi kan. Sebelum Burhanuddin ada lagi. Ada dua orang lagi kan. Lepas tu Burhanuddin, ayah puan. Jadi saya tak pasti ada tak benda tu. Maknanya walaupun dia dah bukan lagi pemimpin, ada tak lagi penghormatan terhadap orang yang sebelum itu. Ini yang saya tak pasti. Saya tak pasti ada ke tidak kat PAS. Ada. Ada orang PAS. Ada. Tak nampak ya. Ini saya ceritakan satu peristiwa. Saya di Kelantan waktu tu ada perhimpunan PAS besar-besaran, ada poster kan. Poster tu tiap jalan, poster besar sangat. Saya lalu situ. Saya tengok ni dalam poster yang dipetua PAS, sekarang Presiden PAS, tak ada gambar bapak saya. Seolah tahun itu kosong. Macam kita pergi masuk terowong, tak ada. Tak ada. Itu satu. Di Kelantan. Kota Baru. Tahun bila? Tahun bila saya lama lah. Lama lah. Kemudian saya berjalan kat mana tu, dekat Kuala Lumpur juga, saya lihat yang PAS punya tu, tak ada juga gambar. Saya bukan kata ingatlah nama ni apa semua, tapi sebagai manusia kita mengingatkan bahawasanya sebelum ada kita ada betul, ada datuk kita dan sebagainya. Kita bukan nak buluh betong kan, keluar lagi buluh je. Itu mereka tidak ada sifat manusia lah, salah satu jenis sifat manusia tu mereka tidak ada. Dan mereka sebab perangai orang PAS juga. Sebab saya pernah ada, isteri saya tulis buku Tuan Guru Nek Aziz. Jadi penulisnya Dr. Ridwan Mano. Jadi salah satu orang kanan Tuan Guru Nek Aziz kan Usam. Pakar pemikiran ekonomi tu Aziz kan Usam yang banyak. Dalam buku tu satu pun orang Usam tak pernah tulis. Buku Guru Nek Aziz, pemikiran Aziz. Itu malah jadi budaya ada macam seolah-olah
orang tu kalau sudah dimusuh nama dia write off, betul lah. Ya, betul. Tak ada ni. Ya. Saya isteri orang Kelantan. Kalau Kelantan, bila kita tak ada legasi langsung ni Datuk Asri. Padahal macam mana, walaupun suka tak suka, dia tetap menderita berapa periode, berapa penggal. Jadi tak ada langsung. Kalau di tempat-tempat lain bila orang dah meninggal, tidak nama jalan ada, bangunan misalnya langsung tak ada. Jadi memang macam budaya tu kalau dah tak suka, buang terus. Jadi sekolah bagi saya itu budaya yang tak sihat, sangat tak sihat. Ya, betul. Saya melihat begitu ya. Saya ingat satu buku yang ditulis oleh ada salah seorang bekas yang berhormat di Kelantan dan meninggal, saya tak sebut nama. Ni Aziz meminta dia menulis sejarah PAS. Dalam sejarah PAS tu ada satu waktu lorong tu kosong. Lorong arwah bapak saya tak ada. Waktu tu saya rasa ni Aziz tak baca kot buku tu ya. Tapi tiba-tiba sebelum berakhirnya jabatan dia ya, yang terakhir itu, dia minta Haji Salahuddin. Haji Salahuddin ni kebetulan adik ipar bapak saya. Dan kebetulan dia menulis. Dia kata tulislah, dia kata ada yang kosong kat sini. Walaupun saya sebenarnya ni Azhar ni salah satu juga yang dia banyak menerima ni pendapat saya. Boleh buat, tak ada masalah, silakan. Banyak menerima nasihat daripada orang yang saya rasa tu, jadi dia tidak begitu itu dengan arwah bapak saya. Ya? Ya, faham. Dia aliran yang lain. Yang lain. Jadi betul. Sebelum dia meninggal, dia pesan suruh buat. Barangkali dia rasa terbuku hati ke tak ada nama bapak saya tu, ada buku tu yang ditulis oleh Ustaz Salahuddin. Sebab saya ini cerita peribadi. Waktu bapak saya ke Kelantan sakit, masuk hospital. Terus ada orang datang melawat. Dia kata, saya tak sebut nama lah kan, ada orang ni datang jumpa Datuk tadi. Oh, tak ada, kata bapak saya. Oh, tadi dia cakap dengan saya, dia kata Datuk Asri masuk wad, pergilah jumpa. Oh, jadi dia tak jumpa Datuk? Tidak, kata bapak saya. Jadi tapi bapak saya tu mengambil anggapan yang baik. Orang tu malu hati. Orang kata malu hati lah nak jumpa. Sebab dia dah buat macam-macam, dia malu hati. Tapi bila orang datang, dia kata Datuk Asri ada kat hospital ni, di Kota Baru. Dan satu lagi yang saya kecewa lah ya, waktu bapak saya meninggal, satu orang pun tak ada datang orang PAS. Satu orang pun tak ada datang. Yang datang waktu bapak saya meninggal, Tengku Razali. Tengku Razali datang ke rumah bapak saya, dah jenazah dah dibawa ke Bukit Kiara. Dia kejar sampai Bukit Kiara, dia nak tengok juga. Dia datang. Terus saya kata, kadang-kadang orang ni dia tak tahu politik ni macam mana. Kalau kita tidak bersepahaman, tapi kita pergilah ziarah orang sakit ke orang, Tengku Razali boleh datang. Ni orang yang dari Kelantan tak ada datang seorang pun. Itulah yang saya tak boleh menerima. Saya sendirilah bapak saya barangkali ikhlas saja kan. Saya tak boleh menerima hal yang begitu. Banyaklah perkara-perkara yang begitu ya, yang mereka sifat-sifat Melayu tu tak ada di situ. Sifat-sifat Melayu mereka ambil bulat-bulat tanpa melihat ini sesuai ke tidak dengan budaya kita, ini sesuaikan dengan adat istiadat kita, tidak. Mereka anggap misalnya dari Arab tu semua bagus. Itu saya lihat tu satu. Dan sekarang mereka mendidik yang muda ni, memang tak kenal lah asli ya. Mendidik supaya kalau nak benci tu benci. Satu lagi yang tentang yang Dr. Ridwan kan, dalam buku tentang pendidikan tu saya baca kan, sebab waktu tu saya nak buat tesis PhD. Saya baca tentang pendidikan tu, dia tak sentuh pun Nilampuri itu idea daripada bapak saya. Padahal Nilampuri itu bapak saya mendapat honoris causa dalam ni kena membina satu pendidikan Islam, pendidikan tinggi Nilampuri. Dan bapak saya berfikir kalau mereka ni lulus macam mana kerja mereka apa.
buat kerjasama dengan UM supaya mereka lulus ni ada UM di atasnya, supaya boleh kerja, mendapat gaji yang sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Dulu-dulu kan kalau kita kata ustaz tu balik dari Cairo ke mana gaji sikit je kan. Lain dengan universiti yang dalam tempatan atau luar negeri yang lain. Jadi kita nak samakan, mereka ni belajar juga, buat yang benda-benda, mempelajari benda yang tinggi juga, tapi tidak dinilai kepakaran mereka dan sebagainya. Itu mereka yang menulis ni, saya fikir mereka satu tu gelap, sisi gelap. Mereka tak boleh menulis tentang tu. Jadi saya ada bawa yang ubah tekstil jadi buku isteri saya. jadi ada lagi simpan lagi. Jadi para penonton boleh mendengar ya, maknanya ini adalah satu sisi lain yang kita jarang dengar. Bila kita bicara PAS, kita akan dengar haraki lah. Haraki, orang panggil haraki ni apa? Harakat Islamiah lah. Kita akan dengar itu slogan-slogan Arab lah. Kita akan baca apa, Syed Qutb, Ma'alim Fitori, Ziyalifil Quran, itu daripada Mesir lah, ataupun daripada Iran, Revolusi Iran. Bahkan dulu juga pernah ada terjemahan buku Khomeini, iaitu Hukumat Islamiah. Saya rasa Abim membuat. Itu maknanya pengaruh Revolusi Iran tu bukan sahaja menimpa pada PAS, tapi semua. Termasuk Abim juga. Sampai Abim pun terjemah. Saya rasa sekarang semua tak mengaku dah. So, apa nak tambah apa? Saya tak. Yang terjemah tu bagi saya tak apa. Siapa pun boleh terjemah. Tapi kita ada pemikiran kita. Kita fikirlah betul ke boleh dah terap kat negeri kita ni. Itu yang Ambil bulat-bulat. Jadi kat sini boleh lihat ya, maknanya bila kita baca sejarah, maknanya itu orang kata sejarah ditulis oleh orang yang menang. Maknanya dia menang, dia ubah terus. Jadi sebab saya pun dulu masa zaman di kuis dulu pun, saya masa tu saya rasa era 2009-2010 buku Jundi Resource lah. Gitu banyak lah aku. Jadi pada masa, sebab dia pun memang sangat obsesif lah dengan harakian ni. Sedangkan sejarah ni bukanlah satu ideologi saja. Kalau kita para pendengar, para penonton yang ada, maknanya kalau kita tengok Soekarno sendiri pun dia sebut Nasakom, ada peranan golongan nasionalis, ada golongan agama, ada golongan komunis, semua ada peranan masing-masing. Maknanya bukan satu aliran saja. Kalau ikut ala PAS, ala semangat PAS ni, aliran ni adalah aliran orang panggil apa? Adalah Islamism lah. Islamism yang ni yang dibawa oleh, yang saya rasa selepas tu adalah Mujahid Isurawa, Mujahid pula Isurawa lah. Isurawa dan selepasnya lah. Okey. Maknanya ini sebagai satu konteks lah untuk para pendengar. Sebelum kita teruskan lagi, ada komen juga, diorang semua nak beli buku. Dia kata best perbincangan ni kepada Fido Zainal, booking satu buku beserta sign point. Mohon beliau tuliskan nasihat kat saya. Dia penulis, nanti puan boleh sign untuk dia. Okey, juga terima kasih kepada Huzaifah. Baik, nanti aku simpan. Kalau puan sendiri tengok, kalau puan sendirilah sebagai anak pada Dr. Asri, kalau dari sudut nasionalisme Burhanuddin dengan Asri Muda ada perbezaan? Kalau saya lihat di situ, tidak jauh. Biasalah kita manusia ni mesti antara satu dengan lain ada yang berlainan. Betul. Tapi tidak jauh. Itu yang sama. Lain pendapat tu ada, tapi tidak jauh. Itu tujuannya satu untuk perjuangan Melayu. Dan waktu tu datang pula Ustaz Zulkifli Muhammad yang meninggal. Itu padahal dia ni kan lulusan daripada Arab, tapi nasionalnya tu kuat. Okey, puan, kita tengok ni bila mereka terpengaruh dengan Revolusi Iran. Sebab kali ini menarik pada pendengar dan pada yang akan menonton selepas ni, sebab biasa kita akan mendengar Revolusi Iran ni yang muluk-muluk je. Kalau orang cakap revolusioner Islam ni, orang akan ambil Revolusi Iran lah pada era tu lah. Tapi ini dari sudut sisi negatif lah apa yang berlaku. Bila mereka ambil semangat Revolusi Iran tu, berkobar tu, pilihan raya daripada selepas itu, maknanya lepas dah jatuhnya Datuk Seri Muda, semua kalah. Melainkan pada era 90-an, pada lepas menang Kelantan lah, maknanya ada beberapa pilihan raya lepas 82 itu kalah.
Saya tengok tinggal satu kursi. Jadi maknanya tidaklah, dan efek kepada PAS ni akhirnya orang melihat sebab imej takfiri tu kuat, kafir kan. So, macam tadi kita kata ni sembahyang sembahyang dua imam kan. Dan akhirnya walaupun memang menang di Kelantan, tapi imej PAS ni akhirnya orang tengok di Pantai Timur sajalah. Dia tidak mampu pergi ke tempat lain. Macam mana puan melihat hal ni? Maknanya tidaklah ambil revolusi Iran tu kau dah ambil ingat boleh menang lah kan, ataupun boleh lah menawan banyak tempat, tapi tak boleh. Bagaimana puan melihat hal ini? Saya melihat di sini PAS kekurangan tokoh. Tokoh yang dapat memajukan parti itu sendiri. Ya. Ketua-ketuanya okey, tapi yang ni mereka kurang. Untuk menang bukan saja Islam aja, tapi strateginya mereka tak tahu, tentang pembangunan tak tahu, tentang ekonomi tak tahu. Jadi macam mana nak boleh membangun negara, membangun negeri? Jadi mereka hanya boleh mungkin yang banyak pengaruh Melayu di luar bandar gitu ya, yang mereka boleh menawan tu. Tapi saya melihat sekarang ni banyak yang dimasukkan dalam ni. Kalau kita melihat sekarang, banyak juga orang-orang Melayu yang lain-lain ni yang menyokong mereka. Sebab mereka kurang mendapat penerangan, kurang mendapat apa kita katakan sebagai berita. Berita tu yang berita kena keluar terus. Ini bahagian penerangan tu perlu di situ. Dan kena lantik tokoh-tokoh yang mempunyai kepakaran bidang masing-masing. Sebenarnya mereka ambil Iran tu, ambil yang tu aja. Iran tu memang banyak yang bagus. Nuklear dia bagus. Sekarang saya tengok orang banyak pergi melancong di Iran, tempatnya bagus. Tapi mereka ambil yang satu tu aja, yang nak merentah aja. Mereka nak memerintah aja, bukan nak membangun negara. Kalau mereka membangun negara, tirulah nuklear Iran, tirulah yang lain-lain lagi, tapi tidak. Dia selektif lah, dia ambil yang penting. Dan akhirnya gagal perempuan. Maknanya lepas dia orang ambil tu pun, maknanya tidaklah kurang-kurang kalau Iran hari ni dalam keadaan kena sanction pun banyaklah dia boleh buat lagi. Tapi di yang PAS yang ambil ni, kita tengok atau di Kelantan pun tak boleh sediakan air bersih. Maknanya kau ambil benda tu tak adalah boleh buat apa benda yang sepatutnya dibuat. Patut boleh buat. Patut boleh buat. Tak ambil pakar. Mereka saya melihat mereka ni banyak kalau kita kata istilah culture shock. Mereka dapat sesuatu, mereka shock, tak boleh nak buat apa. Sesuatu tu dibagi-bagilah. Jadi benda yang ada yang tu mereka tak buat. Jadi bagilah, kau ambil sikit, yang ni ambil sikit, kamu ambil sikit kan. Jadi mereka ni kebanyakan culture shock, yang dulunya tak ada apa-apa tentang pemerintahan, sekarang mereka dalam pemerintahan. Saya ini tak tahulah betul ke tak. Saya mengatakan bahawasanya mereka yang naik-naik dulu waktu sekolah dulu bukannya pelajar yang bagus-bagus pun. Banyak yang tuang, apa, tapi mereka kena apa orang kata bercakap, main politik dan berbaik-baik dengan tokoh, jadi mereka dapat naik. Jadi mereka dari sekolah pun bukan pelajar yang pandai. Jadi kita lihat di sini bahawasanya kalau nak ambil tu ambillah yang bagus, yang bagus, yang dapat mentadbir yang bagus semua kan. Kita tengok aja dari luar, Iran tu pun bergolak juga dalam negara dia kan. Berapa kali bergolak juga dalam negara dia. Kita ambil yang menang, dapat merentah. Tidak semudah itu. Sebab tambahan juga pada poin Puan Ratna, maknanya kalau ada yang melihat apa yang berlaku di Iran cantik semua, sebenarnya masa revolusi Iran naik yang komen ni, geng-geng yang terlibat dalam menjatuhkan Shah juga habis semua kena. Geng-geng kebanyak-banyaknya golongan kiri jugalah. Golongan kiri semua habis kena sagat. Sebab tu orang mengemukakan terma itulah apa, revolusi memakan anaknya sendiri. Akhirnya yang terlibat dalam revolusi ni, mereka yang nak menumbangkan Shah tu satu aliran je naik.
Itu golongan Mullah Ayatullah naik, yang lain-lain habis kena. Jadi itulah yang maknanya dari satu sudut lah, maknanya banyak sudut bila kita melihat satu perkara tu lah. Okey, kita tengok ni puan-puan. Kalau kita tengok macam tadi kita sebut tadi, menggempur pemikiran asabiah. Tak adalah Islam ni, tak ada asabiah. Kemudian permusuhan terhadap nasionalisme kental. Sebab ayah pun bawa nasionalisme. Tapi selepas habis itu memang taruh lah, Islam dengan nasionalisme ni memang buku bertemu ruas. Dibuatnya begitu. Tapi ironinya puan, itulah, saya pun tak minat sangat. Saya minat tengok politik dari luar. Saya tak minat semua ni banyak bohong je. Pandangan saya lah. Maknanya okey. Sebab akhirnya yang tadinya kata menggempur pemikiran asabiah, akhirnya dua-dua aliran ni yang dah berpecah ni, satu jadi amanah, satu jadi masih pas, dua-duanya berpeluk balik dengan asabiah. Kedua-duanya. Tak boleh kata dulu orang kata macam ni lah. Dulu ada isu masa zaman Ajadi dulu, masa sebelum pecahnya PAS dengan Amanah ni, mereka kata masa tu ada kalau puan masih follow lah, saya tak pastilah puan masih follow politik dulu ke tak kan, ataupun puan dah tinggal tak nak tahu lah kan. Macam isu UG, Unity Government. Dia katanya Ajadi ada buat pakatan dengan UMNO. Ini sebelum wujudnya PAS ni kan. Wujudnya PAS dengan ni Amanah. Sebelum wujudnya Amanah lah. Jadi dikatanya Ajadi buat kerjasama dengan UMNO. Akhirnya terbuktinya baik puak yang kata itu atau puak yang dikata itu sama-sama memeluk UMNO. PAS pun memeluk UMNO dalam muafakat nasional. Amanah yang mengata kepada PAS pun memeluk UMNO juga. Dan bila saya tu satu hari kali tu Mak Sabu berceramah bersamanya, sebelumnya Zahid, saya macam ini satu absurd lah. Kalau satu kali istilah falsafah tu absurd kan? Kita jadi bingung je kan. Jadi bukan apa. Saya nak katanya, akhirnya kamu ingat tak dulu apa yang pernah berlaku dulu? Mereka ni lah yang pernah berlaku dulu, yang kamu lakukan terhadap presiden kamu sendiri. Jadi dia satu ironi. Maknanya dulu kebencian yang bertalu-talu itu yang dibuat tu, yang generasi hari ni pun kalau tak tahu pun, kalau dia baca sejarah pun dia boleh tengok lah apa dalam buku-buku dalam buku Meniti Arus tu. Tapi akhirnya bila dia tengok balik pelaku politik ni, kau kata tadi menggempur asabiah, macam asabiah ni dah kafir habis, nasionalis ni tak boleh, tak diterima dia, mengikut perlembagaan Lok Rik lah apa semua. Akhirnya kamu inilah juga yang memeluknya. Mungkin puan nak ulas dalam hal ni? Yang ini saya tak dapat nak ulas. Sebab saya dua-dua pun saya tak minat. Dua-dua pasal. Dua-dua aliran ni lah kan? Tak minat. Saya tapi betul lah kan ironi kan? Tapi memang betul. Sebab apa yang saya lihat waktu Amanah ditubuhkan, ada orang tanya, masuklah Amanah, dia kata. Anak Yusof Rawa masuk, anak ni masuk. Takkan nak kata Asri tak masuk? Tak apalah dia orang masuk. Saya tak payahlah. Saya tahu semua siapa tu. Baik dari PAS, baik dari Amanah. Okeylah, saya kata. Tapi okey, saya tahu puan tak nak sebutkan nama, tapi puan mungkin puan boleh mungkin angguk je ke atau kata ya, membenarkan saya kata ni. Maknanya kedua-dua aliran ni pun terlibat dalam 82 itu. Wah, memang. Kedua-dua ni. Asalnya Kedua-dua satu kumpulan. Ya. Baik. Ya. Dan itu saya kata yang karma tu Kak Alkir dapat. Ya, betul. Jadi bila saya tengok cara, sebab golongan yang ni pun, yang mereka ni kata mereka dimangsakan. Mereka kata dalam PAS ada budaya cai. Maknanya ketika muktamar itu nak mereka ni dijatuhkan oleh geng ulama. Sedangkan dulu pun kamu pun apa kurangnya kan. Tapi jadi saya tengok kat situ macam sama lah. Kamu melakukan cara yang sama, tapi bila kamu kena, kamu kata kamu bangsa. Jadi itulah kalau kita kita boleh tengok satu keironian lah. Itu yang saya katakan, sejarah tu berulang. Waktu zaman arwah bapa saya, mereka geng ulama tu, kata bapa saya ni nanti bukan geng ulama, banyak nanti, jadi mereka marah.
Sekarang yang marah ni pula ada geng juga yang bukan ulama dan sebagainya. Sebenarnya mereka ni tak perlu buat geng-geng begitu. Bersatu. Mana yang ada kepakaran itulah yang akan buat. Itu saya kata majlis musyawarah ni. Betul-betul majlis musyawarah. Jangan masuk dalam politik. Kalau masuk, dia lebih jahat daripada yang ahli politik yang lain. Jadilah keluarlah fatwa, keluarlah dalil. Untuk kau macam ni, untuk aku macam ni. Berbeza. Bila untuk dia, keluar dalil yang pokoknya boleh buat lah. Untuk orang lain haram. Itu yang keluarnya jadi macam tu. Bila dikasih bantuan keuangan macam Kelantan tu yang dapat ya, bukan sekali. Kenapa tidak jadi kan? Mereka kalau benci, seperti tadi kata, Tuan kata, tak suka orang tu misalnya idea husang tu memang banyak sekali ya. Bila tak benci husang, ideanya dia potong. Jadi bila benda tu tak berlaku, maka inilah sama husang buat ni tak menjadi. Sebenarnya tak menjadi kerana mereka potong. Mereka terus tanam idea tu. Sebenarnya idea tu bagus, tapi saya melihat sekarang, saya tanpa politik, saya melihat idea yang bagus tu buatlah. Macam saya lihat sekarang tu yang padi ya, padi yang saya buat, yang ni yang lembu apa semua kan. Jadi nampak kita nak orang yang ada idea yang begitu, tapi mereka kan nanti namanya naik, nama kita tak naik. Itu yang mereka fikir. Jadi mereka cantas dari awal lagi. Kalau kita tengok Puan politik, kalau macam tadi Puan pun sebut ya, saya tak tahulah dalam ni Puan dah sebut ke tak yang kuli datang. Tak sebut. Dalam tak ada. Okey. Eksklusif lah. Eksklusif. Itu cerita pribadi saya. Okey. Jadi menunjukkan bahawa sekolah, politik sekolah, maknanya dia orang nasionalis kan, ni daripada UMNO ni, dia tak ada isu sangat. Dia boleh datang, dia tak ada nak memikirkan kau nasionalis salah kan. Tak ada, dia datang. Tapi bila dia bawa style ni dah politik telah diffusekan dengan agama ni, dia jadi ini bukan dah daripada jamaah aku ni kan. Buat apa aku nak pergi? Jadi macam mana Puan tengok? Maknanya kalau orang sekolah dia tak ada lah, boleh je pergi. Dia ada juga yang begitu, tapi satu dua aja. Jadi yang lain tu boleh aja datang. Tapi yang satu wak ni semua golongan begitu ya. Tapi yang golongan satu ni memang dalam satu kumpulan ni ada, tapi tidak semua ya. Supaya kita lihatlah, kita cara pemikiran kan berbeza-beza kan. Kadang-kadang orang kita tak suka bukan kerana dia jahat ke apa, tapi kita tak suka sebab dia tu adalah benda yang terlalu peribadi. Itu saja kadang-kadang, bukan kerana kepentingan agama ke negara ke tidak. Tapi yang sekarang saya lihat yang dapat menjadikan politik naik ke atas tu, menjadikan keuangan yang banyak, itu yang mereka buat. Mereka suka. Untuk orang tak apa, ini dunia aja semua, tapi untuk mereka habis mereka sapu. Itu aja sekarang. Kalau Puan tengok mungkinlah Puan kira tak ada join parti-parti mana? Tak ada. Tak minat mana-mana parti ya? Tidak. Adalah minat-minat, tapi saya tidak akan. Saya tak nak mengundi Puan? Mengundi. Mengundi dan saya ada pilihan saya okay. Yang mana saya rasa dia bagus-bagus lah. Tapi setakat ni baguslah saya tengok kan. Ya, setiap orang takkan calon. Takkan 100% betul kan, tapi yang kita nak tu ada kebaikannya. Kalau Puan tengok Puan yalah, kita cerita ni daripada perspektif anak bekas Presiden PAS ataupun yang dipetua PAS, iaitu Datuk Asri muda. Maknanya PAS dulu pernah memerintah Kelantan pada masa Datuk Asri. Kemudian habis era tu, pada tahun 90-an naik era yang baru, Ni Aziz.
mungkin Puan boleh bagi sikit pandangan tentang Puan melihat bagaimana PAS pada masa depan. Macam sekarang orang katalah dan kita pun boleh tengok juga lah, ialah PAS pun melalui banyak era kan. Ada era macam Fazino tapi Fazino dari sudut pencapaian pilihan raya itu tidaklah nampak memberansangkan seperti Haji Hadi sekarang ni kalau ikut negeri dia dapat 4 lah pada era dia kan. Perlis, Terengganu, Kelantan, Kedah. Okey, mungkin Puan boleh, saya rasa ini soalan yang tak ada lah berkait sangat dengan tajuk ni, tapi Puan melihat macam mana? Sebab cuma kalau nak kaitkan tu, sebab Datuk Seri pun bekas Presiden PAS kan. Kalau Puan sendiri tengok macam mana? Sebab berkaitan dengan perbincangan kita juga. Kalau saya melihat sekarang, saya tak tahulah, mungkin PAS tu kalau dia ada pergantian dengan era yang lebih bagus, campuran bukan saja saya bukan ulama dari Timur Tengah, dari Barat bersatu dan berbincang dengan kepakaran masing-masing, boleh naik ya. Kerana kita sekarang ni banyak orang nak mendalami Islam dan sebagainya, boleh naik. Tapi kalau caranya begini agak susahlah sedikit. Sekarang ni dia naik tinggi, tapi nanti dia turun juga pun. Betul. Turun pun tajam juga ya. Jadi bagaimana yang lain-lain juga kita kena lihat. Sebab kita di Malaysia ni bukan Melayu saja. Ya. Kita ada berbagai bangsa, bukan agama Islam aja, ada berbagai agama. Jadi kita kena lihat. Tapi ada kita jangan cakap yang ni sokong ni tak. Jadi kita lihat, tapi kita lihat apa yang ada dalam pandangan kita. Seorang tu boleh memainkan peranan dalam mentadbir urus tata kelola negara kita. Bukan yang hanya bercakap saja, ya, tapi kena ada dia komunikasi, kena ada statement-statement yang menunjukkan kenaikan itu. Jangan diam aja. Dia sekarang ni banyak kat TikTok tu macam-macam yang sikit aja mereka tak tahu apa benda, mereka cakap macam mereka lah pakar. Itu susah juga. Jadi kena ada penerangan di situ, kena ada berita kerja mereka. Jangan, tak boleh dah kerja diam-diam sekarang, kena juga diberitahu kepada masyarakat ini. Mungkin tadi kita kurang sikit sebut pasal Ibu Puan ni, Ketua Dewan Muslimat PAS. Bagaimana dia dalam bila Datuk Asri dia kena ni, dia tak ada cakap apa juga. Mungkin dia, sebenarnya ibu saya ni dia tak ada cakap apa-apa lah. Tapi waktu muda kan, ibu saya ini seorang wanita, Ketua Wanita Awas Perak. Ibu saya lulusan daripada pada Manjang. Sama dengan Aisyah Ghani, sama dengan Syamsiah Taufiq, sama satu batch ke? Tak, mereka lebih kakak lah. Okey. Ibu saya junior ya. Dan ibu saya ni sebenarnya banyak beri input kepada bapa saya. Kalau bapa saya nak pidato, ibu saya lah, oh ni yang berkenaan dengan ayat ni. Sebab ibu saya ni dia pandai, dia tentang, dia belajar sekolah agama dulu kan, ayat-ayat apa yang kita gunakan, apa semua tu ibu saya banyak. Dan ibu saya banyak membantu ya. Waktu saya banyak ikut ibu saya waktu ceramah, waktu kecil-kecil dulu, pergi kat kampung-kampung beri ceramah. Jadi ibu saya ni kiranya tulang belakang bapa saya. Tapi ibu saya tidak pernah mencampuri urusan bapa saya. Apa-apa kenyataan, statement atau apa pendapat tak pernah mempengaruhi bapa saya. Dan akhir-akhirnya setelah ibu saya melepaskan jawatan Dewan Muslimat PAS, ibu saya tak campur sama sekali. Sebab kita dah lepas kan. Jadi ibu saya buat kerja-kerja membantu bapa saya dari belakang. Baik. Saya ada tu, tapi takut dia sensitif pula, jadi saya tak boleh nak cakap pula kan. Sebab tapi itulah, bila kita tengok benda ni banyak satu ni lah keironian yang yalah, bila apa macam mana, sebab apa semangat nak berkuasa tu kan. Semangat nak berkuasa tu jadi akan melangkah. Contoh ada seorang, kita Puan, saya mengambil semangat Puan lah.
Puan tak nak bercakap, tak nak sebut nama saya pun tak ikut puan lah. Kalau saya sebut nama. Contoh ada orang pernah kata, contohnya dia pernah kata ni apa, kena kata apa nama dia, panggil dia mengutuk PM sekarang lah. Akhirnya dan dalam buku je sendiri disebut kan. Dan kita ni bercakap benda yang ada dalam buku. Bukanlah kita bercakap benda yang hearsay. Kita tengok dalam buku. Dalam buku ni disebut kan, ketika Anwar tengah ni cakap ceramah dekat Masjid Negara, dia pun sebenarnya bengang dengan Anwar. Dia pun ada ceramah dia yang lain. Tapi akhirnya ialah sebab kau nak berkuasa kau pun terpaksa juga melupakanlah apa yang ni kan. Mungkin saya saya berharap benda ni saya cakap ni saya tak sensitif. Saya sebab saya nak kaitkan dengan apa yang saya cakap ni. Pernah ada satu, saya tak ingat kat mana saya baca. Saya tak pasti dalam buku pun ada sebut, tapi dia sebut begini ni saya minta maaf lupa nama ni dia sebut begini PAS adalah Parti Asri Sekeluarga. Kalau puan pernah dengar, okey. Nak katanya kroni lah. Tapi hari ni sama je lah. Kalau ditengok kita tengok keadaan madani kita tak kroninya lagi. PM-nya atau sebelumnya adalah TPM-nya siapa, PM-nya siapa. Lepas tu kalau dalam politik ketiga-tiga beranak sekali. Maksudnya begitu maknanya dah tak timbul lah benda tu. Tak ada pula dah cakap kan. Maknanya kalau dulu kamu cakap, sekarang dah semua dah diam. Maknanya kalau begitulah kan, maknanya politik ni, maknanya kalau sebab nak berkuasa, kita akan tutup balik apa yang kita cakap dulu. Sekarang kita sebab kita nak berkuasa, jadi kita tak payah ni yang penting aku berkuasa. Orang bukan baca pun buku. Orang bukan ingat dah. Orang bukan nak buka dah sejarah-sejarah, tak ada. Jadi itu yang berlaku yang saya lihat. Kalau puan nak komen benda ni? Saya nak komen tentang Parti Asri. Yang betul bang, terma tu pernah keluar. Betul. Okey. Kebetulan adik mak saya, bapa saudara saya, adik ipar Datuk Asri. Muhammad, nama dia Muhammad Jamil. Dia memang dalam PAS sebelum mak saya kahwin dengan arwah bapa saya lagi. Dia berjuang bersama-sama kan. Jadi sama-sama buat, jadi dilantiklah dia. Satu lagi yang Ustaz Salahuddin itu, Haji Salahuddin. Dia itu bekerja dengan pejabat PAS dari muda sampai mak saya pun suka kat dia, ambil jadi adik ipar. Itu cerita yang kononnya jadi sekeluarga tu kan. Jadi tapi dia memang seusaha PAS Kelantan lengkap. Apa-apa pun lengkap dia cakap. Dia memang pengalaman. Bukan kerana dia ada ipar Datuk Asri. Bukan. Dua orang tu aja, tak ada yang lain. Kemudian seorang lagi menantu. Menantu ni sebab dia ketua pemuda PAS. Nama dia Jais Arwah lah. Jais Anwar. Dia ni, dia waktu kerajaan campuran bapa saya tak lantik pun dia jadi menteri ke seusaha kementerian dia, tak ada lantik apa. Dia buat master kat London waktu tu. Dia tak ada. Padahal dia ketua pemuda PAS. Dia sampai akhirnya pun dia PAS. Dia tak pernah tu, tapi tidak aktif lah. Dia PAS. Itu contohnya yang dia orang kata Parti Asri Sekeluarga. Memang berjuang sebelum kenal lagi. Jadi sekarang anak, menantu apa, okey aja, tak ada apa ya. Tapi sebenarnya saya kalau dia itu memang mampu. Ya, betul. Kalau dia itu memang keterampilannya ada. Ya. Kenapa tidak ya? Lainlah kalau dia tak pandai apa-apa kita lantik. Jadi bagi saya tu tak ada masalah. Adik dia ke anak dia ke, kalau memang dia dah pandai, memang dia dah latih dari kecil, dia pandai, tak ada apa-apa masalah. Tapi itulah waktu zaman saya tu, zaman arwah bapa saya tu macam-macam dia kata. Puan, mungkin ada soalan akhir. Okey, itu soalan akhir. Penonton kalau ada nak tanya boleh, sebab saya dah nak habis dia selesai lah. Okey. Pada era 82 tu kan era
Mahathir baru naik. Betul. Sama Mahathir. Zaman Mahathir ni kan. Kemudian Anwar pun nak dimasuk dah ni saya dengar je ni ada usaha juga daripada Datuk Asri nak membawa Anwar untuk ke Joint PAS. Masa tu kan dia tengah popular pada masa tu Okey, jadi nak bawa Asri, nak bawa Anwar masuk PAS. Ni mana ada hubungan baik ke antara ayah puan dengan Anwar? Memang ada hubungan baik. Dia selalu datang ke rumah, tapi saya tak pernah jumpa sebab saya sekolah kan. Datang ke rumah. Tapi puan dengan dia sebaya lah kan dengan... Tidak, dia lebih. Okey. Selalu dekat berapa tahunnya. Jauh juga jaraknya kan. Saya sekolah dia selalu datang ke rumah. Berbincang, bertanya dengan bapa saya. Memang bapa saya melihat dia ada kebolehan. Waktu tu bagus juga kalau dia jadi masuk PAS ya. Tapi dia datang berjumpa bapa saya, dia kata dia telah ditawarkan masa UMNO ini. Abang bapa saya kata masuklah, tapi bawalah apa yang perjuangan. Perjuangan yang kita nak bawa ini bukan melalui parti sahaja. Mana-mana parti pun boleh buat kalau perjuangannya tu. Di sini yang bapa saya beritahu. Bapa saya kata bukan marah dia malah. Silakan, tapi perjuangan tu yang penting dibawa. Ini sebelum Mak Rabah kan? Setelah. Oh, setelah Mak Rabah. Okey. Alright. Setelah Mak Rabah. Jadi bawalah perjuangan. Setelah ke sebelum ya? Saya pun lupa. Sebelum. Okey. Sebelum saya sekolah lagi tak. Mak Rabah saya dah. Ini yang dijumpa Anwar tu puan tengok sendiri atau dia ayah Saya pernah tengok tapi saya duduk kat atas kereta. Waktu tu dia pakai kereta bawa seligan kayu kuning. Okey. Jadi dia saja bapa saya kata kalau boleh bawa yang perjuangan Islam dalam UMNO silakan. Bapa saya tak marah pun. Memang bapa saya kata parti ni wadah. Wadah, bukan parti ni kalau keluar parti ni kafir dan sebagainya. Saya kadang-kadang sedih juga tau. Ada juga saudara saya kata sayang Datuk Asri ni mati dalam UMNO sebab bapa saya masuk UMNO lepas tu kan. Oh, dia dalam ungkapan yang negatif lah. Ungkapan yang negatif dalam WhatsApp. Mana mati kafir. Jadi dalam WhatsApp tu kalau saya sebut mesti kenal orangnya ya. Dalam WhatsApp saya ada WhatsApp satu lah. WhatsApp tu famous lah. Orang-orang famous dalam tu. Profesor lah, orang pandai-pandai. Dia boleh cakap, orang adalah sebut-sebut Datuk Asri situ, dia boleh cakap. Saudara saya sendiri cakap, sayang Datuk Asri mati dalam UMNO. Terus saya kata, saya pun terus waktu bulan puasa kan. Tengah. Baru lagi lah. Dah lama dah. Tapi bulan puasa waktu tu bukan yang ni, beberapa tahun yang lalu. Bulan puasa saya pun WhatsApp dalam itu grup tu. Saya kata parti tu hanya wadah. Ya. Kita ni bukan agama parti tu. Saya kata macam-macam lah saya kata. Terus dalam tu ada orang yang kena ada kelahi dah sepupu saya yang kata tu kan. Dah kelahi dah sepupu ni dia kata kan. Sampai macam tu, keluarga sendiri. Ada juga keluarga saya, dalam ni saja saya cerita, keluarga dekat saya. Bapa saya ni, kan kalau dia pergi mana, mak saya kan orang Perak kan, pergi kat Perak apa semua. Bapa saya datang, dulu mana pergi, nak pergi rumah orang telefon, tak kan datang je kan, mengejut macam tu, datang. Dia masuk bilik mandi, dia tak keluar-keluar. Dia malu nak jumpa bapa saya. Dia mandi bru dengan air lah, bunyilah air, tak tahu dia mandi ke apa, dia tak keluar. Dekat setengah jam lebih juga bapak saya kat rumah dia tak keluar dari bilik mandi. Rumah kampung, bilik mandi dekat je, tak keluar. Sebab dia kata darah bapak saya itu halal untuk dia bunuh. Sebab dia kuat dengan hati ni, orang halal. Jadi dia dah termalu hati nak jemput bapak saya pun malu. Itu contohnya lah. Supaya kita ni, parti ni hanya satu wadah. Bukan agama. Boleh saja adik-beradik parti lain. Tapi kekeluargaan tu mestilah dijaga. Saya pun dalam adik-beradik saya tak ada yang buat parti pun. Tapi ada yang parti ni, ada parti ni biasa je. Kita berjumpa, tak bercakap pun hal parti. Itu je. Baik Puan, mungkin kata akhir, kalau nak bagi kata akhir sebelum kita selesai pada petang ni, saya rasa sangat menarik ya.
pada petang ni untuk tajuk yang banyak pendedahan eksklusif juga. Ada apa nak kata akhir? Saya terima kasih sekali kerana menjemput saya untuk memberi apa orang kata, bukan penerangan lah, menceritakan keadaan ya. Sebenarnya cerita ni jarang orang dengar. Cerita-cerita ni kelihatan ringan tapi ada aspek-aspek tertentu di dalamnya ya. Dan saya terima kasih sekali yang membaca buku saya. Silalah membaca buku ni supaya kita tahu juga sisi-sisi lain, pendapat-pendapat lain, bukan hanya satu pendapat saja, untuk meluaskan pandangan kita. Jangan hanya satu pandangan tapi banyak pandangan kita. Dan yang betul, yang sebetulnya kita ni mesti ikhlas lah. Ikhlas tu yang penting. Baik, terima kasih kepada Puan Ratna Asri. Jadi kita boleh dengar banyak ya pada petang ni, iaitu sedikit sebenarnya sebelum saya habiskan. Maknanya jadi kita tengok macam macam PAS ini ada banyak period orang panggil periode banyak periode banyak era, daripada zaman Baharudin Helmi dengan nasionalis anti-imperialisnya, kemudian zaman Dato' Asri, dengan nasionalisme Melayu Islam ya, kemudian zaman Yusof Rawa dengan semangat menggempur asabiahnya. Saya tidak kata ia tidak penting tapi maknanya dia ada periode-periodenya. Jadi tidaklah adil ya jika walaupun berbeza aliran kita tutup habis. Kita tutup seolah era tu tak wujud. Ini satu proses yang pada generasi pada masa depan, benda ni lah generasi masa depan harus hindari ya, harus betulkanlah, harus membaca balik. Kalau ada buku yang ditulis begitu kena ditegur lah, kena betulkan lah. Macam seperti mana Puan sebut tadi, Nilam Puri adalah idea daripada Dato' Asri ya. Benda ni kena sebut lah. Sebab saya yang UMNO ni selalu tengok sebab pergi PBKL, jadi perasan lah mural tu. Yang PAS ni kita tak pasti ada ke tidak ni kan. Tak adil lah, tak adil. Ini satu benda yang tidak adil lah. Katalah kita ada ni sejarah sekolah tu, guru besar tu, ada guru besar yang tak letak kan, sebab berbeza ni kan. Kena letak lah, walaupun tak setuju ke apa kan, tak terima ke apa, letak, just acknowledge lah. Jadi ini satu benda yang baik lah, yang kita harap boleh para penonton yang sedang menonton ni dan akan datang melihat rakaman ni boleh tengok. Juga tentang tadi kita ada dengar juga tentang revolusi Iran maknanya bukan sekadar sudut yang muluk-muluk saja yang kita tahu revolusi Iran, tapi juga ada aspek-aspek yang negatif lah yang kita boleh lihat. Dan seperti mana ada orang pernah mengatakan bahawa revolusi memakan anaknya sendiri. Ini adalah terma yang bukan saya buat, pernah ada terma ni, boleh saudara-saudari semua boleh Google. Baik, itu saja pada petang ini. Terima kasih kepada Puan Ratna Asri. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi pada sesi akan datang insya-Allah jika diberi keizinan. Kita tamatkan pada petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.